Tuan-tuan berazamlah untuk membaca sekurang-kurangnya satu muka Al-Quran. Cukuplah. Berazamlah mulai esok untuk membaca paling sedikit setiap hari satu muka surat Al-Quran. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Yang tak pandai baca Quran, mulai esok cari guru Quran dan berazam dengan Allah, wahai Allah, setelah boleh baca Quran nanti, aku akan baca Quran tiap-tiap hari. Walaupun setelah sebulan kemudian selepas dia azam, Allah cabut nyawa dia, maka dia akan dibangkitkan juga dalam keadaan menerima syafaat Quran dan juga kelebihan yang saya sebutkan tadi. InsyaAllah umat ini adalah umat Muhammad yang kelebihannya seandainya dia berazam untuk melakukan kebaikan. Azam bukan acah-acah, memang berazam untuk buat kebaikan tu dan dia buat persiapan untuk melakukan kebaikan tersebut. Walaupun belum sempat melakukan kebaikan tersebut, seandainya dia sakit, Allah akan mengarahkan para malaikat tulis seolah-olah dia telah melakukannya. Kita buat contoh, dia nak pergi semayang Jumaat, dia bawa RM100 tu untuk letak dalam tabung. Bawa 100 itu bukan untuk goreng pisang, 100 itu bukan untuk kari pap, dan 100 itu bukan untuk beli popiah waktu balik. Kemudian dalam perjalanan minyak kereta habis. Memang 100 itu khusus untuk duit tabung Jumaat. Minyak kereta habis, kita pun letak minyak 100. 100 tu habis, kita letak minyak. Maka Allah mengarahkan malaikat tulis dia telah memberikan RM100. Ini kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahaja niat untuk buat baik, dia berazam, maksudnya dia telah mengambil langkah untuk perkara tersebut.